Semua dah sahur belum? Sudah. Makan apa? Kami makan nasi putih dan sambal tempe. Selamat berpuasa. Makan nasi putih dengan sambal tempe memang sangat sedap. Saya sahur dah. Oh, yes. Sambal tak cukup pedas. Sungguh malu. Macam mana nak kahwin kalau tak pandai masak? Kau diam. Aku tahu korang semua tak puasa. Oh, yes. Mereka tidak puasa. Apa saya kau cakap? Wah, nak ke bazar. Wah, nak beli jus. Buka puasa nanti korang makan apa? Kami semua makan KFC je. Aku nak spicy. Aku nak original. Kalau kau tak makan kulit, bagi aku, okay? Uish, mana boleh? Aku memang makan kulit je. Isi aku tak makan. Kenapa kau tanya pasal makanan? KFC tu aku punya. Ya, memang aku nak minta sikit. Kau puasa betul ke? Kau jangan kurang ajar. Aku tak nak tinggal puasa selama aku hidup kalau kau nak tahu. Kau diam. Tu, Mamat tu. Kau puasa? Saya puasa. Siapa suruh jawab? Usop! Kau puasa ke tak puasa? Saya puasa. Baiklah. Ayub. Aku bukan. Kau diam. Korang semua dengar ni baik-baik. Siapa puasa, sila angkat tangan dan jerit. Hau, hau, hau. Semua angkat tangan. Nampak sangat semua puasa, betul tak? Korang semua nak dengar lagi sekali tak? Jawab cepat. Boleh je. Siapa puasa, sila angkat tangan dan jerit. Hau, hau, hau.